warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Ustazah Sihat. sihat ke? Sudah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, dah ready ke nak belajar tajuk baru hari ni? Dah Ready. Ustazah. Ready. Ada ready? Ya, ready. Kita semua kena duduk tegak-tegak, tak mau duduk baring-baring macam lembek-lembek. Duduk tegak-tegak, fokus. Okey? Okey, kejap saya nak share screen. Okay, so sebelum kita start dan sebelum kamu Ustazah bagi tahu tajuk apa yang kita nak belajar hari ni, kita nak main game dulu. Game dia bernama Teka Apa Saya. So kamu sekejap lagi kamu kena tekalah tajuk apa yang kita akan belajar hari ni. Nampak tak slide Ustazah share ni? Nampak. Ustazah. Warna-warni. Dekat sini dalam slide Ustazah ni ada 3 gambar. So kamu bagi tahu Ustazah dalam 3 gambar ni apakah persamaan gambar ni. Okey, bagi tahu dulu apa gambar yang kamu nampak dalam tiga gambar ni, gambar apa yang kamu nampak? Cuba bagi tahu Ustazah. Anjing Baby. ada Ailio. Anjing bayi. Ada darah. Dengan gambar Sarah. baby. Baby Baby bocor. tu tengok buat apa tu? Baby Baby tu tengok sedih. Kencing, Ustazah. kancing. Itu Lagi. ada Ailio. Ailio Ailio anjing. Ada anjing meleleh. Pandai semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. So antara semua ni apakah persamaan antara 3 benda ni? Semua najis. Semua kotor. Najis. Okay. Ah. Apa maksud najis tu? Siapa boleh bagi tahu Ustazah apa maksud najis? Saya bagi tahu Ustazah. Najis tu Tak benda yang tahu, kotor. Ustazah. Najis. Betul tak? Najis tu benda kotor lah. Yang tak boleh bawa solat. Okay. Okay. So apa tajuk yang kita nak belajar hari ni? Najis. 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 Okay. So jadi saya akan terang kat kamu lah apa maksud najis. Saya nak pastikan kamu faham apa jenis-jenis najis. Sebab najis ni dia tak sama. Walaupun kamu tengok ada 3 gambar kan macam sekarang ni. Ada gambar bayi kencing, ada gambar air liur anjing, gambar darah. Semua ni dia berada dalam kategori yang berbeza. So lagi Ustazah akan tunjuk kat kamu lah supaya kamu faham setiap jenis najis tu. Macam mana cara cucikan dia. Sebab setiap jenis najis ni kita tak boleh sama ratakan lah cara macam mana kita nak cucikan dia. Kita kena faham betul-betul. So nanti solat kita pun akan jadi sah. Kalau kita macam buat remeh-remeh takut solat kita tak sah lah. Kalau kita tak cuci dengan betul. Okay. So dah bersedia ke kita nak sambung next iaitu pembahagian-pembahagian najis lah. Sedia. Ustazah. Go. Okay, next slide. Okay, so cuba kamu tengok dekat sini. Ada banyak gambar Ustazah letak. Cuba bagi tahu gambar apa yang kamu nampak dalam slide ni? Gambar. Baby. Gambar. Lagi gambar apa lagi? Gambar Gambar bayi. Ada. Ada gambar gambar bayi. bangkai. Lagi gambar apa? muntah. Muntah. Yang dikucing Arak. apa tu? Ada Nana. Nana. Geli kan Nana. Lagi gambar apa lagi? Ha. Muntah. Dia gambar tai. Darah. Gambar apa? Arak. Tai. Ya. Ya. Gambar tai. Okay. Gambar So, semua ni, bangkai. so gambar-gambar ni semua merupakan gambar apa? Najis. 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 Gambar najis dan Najis. kotoran. Okey. Macam saya cakap tadi walaupun dekat sini Ustazah ada letak 9 gambar tapi 9 ni dia bukan dalam kategori yang sama. Dia adalah pembahagian-pembahagian dia. So kejap lagi Ustazah akan tunjuklah macam contoh bayi tu dia berada dalam kategori najis yang macam mana. Darah ni kategori macam mana. Anjing. Anjing tu macam mana. So Ustazah nak kamu semua fokus supaya kamu faham. Sebab nanti di hujung kelas nanti Ustazah akan buat quiz lah. So kamu kena fokus betul-betul. Tengok betul-betul pembahagian dia. Okey, boleh? Boleh Ustazah? Okey, Boleh. next slide. Next slide. Sekejap. Urus. Okey, so nampak tak kat sini? Okey, ada berapa kategori najis kat sini?
Tiga. Tiga. Tiga kategori Tiga. najis. Apakah kategori najis tu? Cuba sebut Kak Zaza. Mughalazah. Mutawasifah. Mukhafafah. So so kat sini kita ada berapa jenis najis? Tiga. Tiga. Okay, so kita ada mukhafafah, kita ada mutawasitah dan mughalazah. Sekarang ni saya nak explain daripada mukhafafah dulu. Sebab apa mukhafafah ni? Najis yang ringan. So saya akan start dari yang ringan sampailah yang berat. Supaya kamu nampaklah dengan jelas. Okay, so kita pergi yang pertama dulu mukhafafah. Apa maksud najis mukhafafah? Najis 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 ringan. ringan. Okay, kenapa nama dia najis ringan? Semua boleh teka. Kenapa dia najis yang ringan? Sebab dia mudah untuk Cuci. dibersihkan. Dibersihkan. Sebab macam saya cakap tadi, setiap jenis najis tu dia berbeza. So, kalau lagi berat najis tu lagi susahlah kita nak cuci lah. So najis yang mukhafafah ni najis yang paling ringan, iaitu contoh dia iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibunya. Pernah tak tengok bayi kencing? Adik kamu ke kencing tak pampers. So kalau nampak bayi yang kecil lagi yang bawah 2 tahun, dia kencing ke macam bocor ke pakai pampers bocor, yang tu dia najis mukhafafah je, najis ringan je. So cara cuci dia pun nanti mudahlah, tapi tak apa, nanti yang cara cuci tu nanti kamu akan tengok di next slide lah. Okay, sekarang ni kita masuk pula kepada najis mutawasitah. Apa maksud najis mutawasitah? Najis pertengahan. Najis pertengahan. Okey. Sebenarnya najis mutawasitah ni lah najis yang paling kita familiar dalam kehidupan kita. Macam kita selalu nampak, macam kita selalu buat. Contoh dia apa kat situ? Darah, Muntah. Nanah. tanah, tahi, air kencing. Air Bangkai. macam darah Bangkai. kan contoh. Macam benda ni macam familiar lah. Muntah. Kamu kalau pening-pening sikit muntah. Darah. Macam kamu pergi main dengan kawan kamu, lari-lari, jatuh. Lepas tu luka. Lepas tu tengoklah darah terlekat dekat pakaian tu. So darah yang lekat dekat pakaian kamu tu merupakan najis. Najis apa? Najis mutawasitah. Okay, so ingatlah najis mutawasitah ni najis pertengahan. Kalau yang tadi najis ringan, najis mutawasitah ni najis pertengahan. Najis mutawasitah ni yang kalau kamu nak ingat dia memang benda yang familiar lah, yang memang kita selalu jumpa lah dalam kehidupan kita lah. Okay. Last kali, najis apa? Najis mughalazah. Apa maksud najis mughalazah? Najis yang berat. Pandai najis berat. Okay, najis berat ni iaitu anjing, khinzir ataupun kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan lah. Macam contoh air liur dia ke, tahi dia ke, darah, kulit, daging dia, bulu dan semua yang ada kaitan. Contohlah terkena dekat kita punya benda kan, kena dekat kereta ataupun air liur dia terkena dekat kita punya slipper ke semua tu. Kita kena macam mana cara cuci dia ni, kenapa dia najis, nama dia najis berat, cara cuci dia ni lagi orang cakap lagi susah lah. So macam betul saya cakap, kita tak boleh samakan. Macam contoh tadi najis ringan tu cara cuci dia mudah je. Tapi mughalazah ni kita kena betul-betul fahami betul-betul macam mana cara dia. Sebab kalau kita macam tak ambil berat, kita just buat macam biasa-biasa je, kita buat sama macam najis mutawasitah, tak boleh. Sebab apa? Sebab anjing dan khinzir ni dia haram bagi kita orang Islam. So kalau kita tak cuci dengan betul-betul, kita jadi tak sah lah solat kita tu. Faham tak? Faham. So najis berat ni sekejap lagi kamu akan tengoklah macam mana cara kamu nak cucikan dia. Sebab cara dia ni berbeza lah dengan mutawasitah dengan mukhafafah. Dia adalah kita panggil, kita kena samak ataupun sertu. Okay, so next slide saya nakkan fokus. Macam ni lah saya cakap, saya nak tunjuk video. Kamu fokus betul-betul tengok betul-betul macam mana cara cuci mukhafafah, macam mana mutawasitah, macam mana mughalazah. Okay, fokus. Okay, kita pergi ke najis mukhafafah. Okey kelas. Sebelum kita tengok cara menyucikan najis mukhafafah ni, Ustazah nak tahu semua orang masih boleh fokus ke? Kalau semua orang masih boleh fokus dan bersemangat, Ustazah nak semua orang react love. Cuba bagi love dekat Ustazah. Love. Lagi baru seorang. Ada bagus. Love. Okey, Okay, nampaknya. Ni lah, next lagi ini je. Bagus.
nampaknya semua orang masih bersemangat untuk kita fokus kepada pembahasan kita pada hari ini. Okey, yang pertama, Ustazah nak terangkan macam mana cara untuk kita menyucikan najis mukhaffafah. Sebelum tu, kita tengok video ni dulu. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mencuci najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Najis mukhaffafah adalah najis air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun, bawah 2 tahun. Okey, pada pakaian ini ada terkena sedikit air kencing bayi lelaki. Bagaimana kita nak menyucikannya? Kita ada air bersih serta tisu. Kita ambil air yang bersih, kita renjiskan pada tempat yang terkena najis. Pastikan air kita renjis tu lebih daripada najis yang terkena pada pakaian. Kemudian kita ambilkan tisu ataupun kain kering, kita lap. Ataupun kita hanya biarkan ia kering sendiri. Okey, itu sahaja. Okey. Antara poin penting dalam cara menyucikan najis mukhaffafah ni adalah seperti yang saya dah terang tadi, najis mukhaffafah ni adalah air kencing bayi lelaki bawah 2 tahun. Dan cara menyucikannya adalah hanya dengan merenjiskan air pada tempat yang terkena air kencing tersebut. Dan kita perlu keringkan dengan kain ataupun tisu ataupun biarkan dia kering sendiri. Okey, boleh faham cara menyucikan najis mukhaffafah? Boleh. Faham. Okey, bagus. Alhamdulillah. Sekarang kita terus kepada najis yang kedua, iaitu najis mutawassithah, najis sederhana. Sekarang jom kita tengok video ni betul-betul, fokus betul-betul dekat video ni, cara untuk menyucikan najis mutawassithah. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menunjukkan cara membersihkan najis mutawassithah. Okey, di satu kawasan terkenanya darah. Jadi cara pertama untuk membersihkan najis mutawassithah tersebut ialah dengan kita membersihkan dahulu bahagian darah, tempat yang terkena darah itu dengan tisu ataupun kain bersih. Kemudian kita alirkan dengan air mutlak, iaitu air yang mengalir ke tempat kawasan darah tadi. Kemudian kita lap semula di kawasan yang terkena darah itu sehingga kita yakin hilangnya bau, warna dan rasa. Najis mutawassithah ini merupakan najis pertengahan yang mana tidak perlu dibasuh berulang kali seperti najis berat dan tidak hanya cukup memercikkan air ke atasnya seperti najis ringan. Okey, itu sahaja, selesai. Okey, nampak tak perbezaan antara najis ringan tadi, najis mukhaffafah tadi dengan najis mutawassithah? Yang tadi, najis mukhaffafah kita hanya renjiskan. Tapi untuk najis mutawassithah ni, pertama kita kena hilangkan dulu fizikal najis tu. Dan seterusnya kita kena alirkan air untuk memastikan ia hilang rasa, bau dan warna. Hilang apa? Rasa, bau dan warna. Dan warna. Pandai sekali, alhamdulillah. Jadi, itu yang kita tengok contoh darah. Kalau najisnya najis tai cicak ke, muntah ke, sama je cara menyucikan dia, okey? Masih dalam kategori najis mutawassithah. Seterusnya kita ke najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah. Kita fokus betul-betul macam mana cara nak menyucikan najis mughallazah. Assalamualaikum. Dalam video ni saya nak tunjukkan cara menyucikan bahagian motor yang terkena najis anjing mengikut hukum najis mughallazah. Pertama sekali, kita tengok betul-betul bahagian mana yang terkena najis
kita akan fokuskan basuh pada bahagian ini. Kita wajib menggunakan air tanah untuk basuhan pertama. Lepas basuhan tanah, kita perlu bilas lagi dengan 6 kali air bersih. Jom kita tengok cara menyucikannya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Okey, kita dah saksikan tadi macam mana cara nak menyucikan najis mughallazah. Okey, untuk Ustazah recall balik najis, apakah contoh najis mughallazah ni murid-murid semua? Anjing. Aliu anjing. Air kencing anjing. Ataupun Okey, khinzir. apa yang berkaitan pandai. Apa-apa je yang berkaitan dengan anjing dan babi atau kacukan. Jadi, cara nak menyucikan macam dalam video tu dah terangkan dengan jelas. Yang pertama, basuhkan dengan air campuran tanah 1 kali dan 6 kali seterusnya dengan air mutlak. Sampailah hilang bau, rasa dan warna juga. Okey? Jadi, untuk kita ingat semula cara nak cucikan 3 jenis najis tadi. Yang pertama najis mukhaffafah iaitu air kencing. Macam mana cara nak menyucikannya murid? Direnjikkan. Renjiskan. Ataupun Lap, biar lap. kering Ringan, pada kita hanya perlu renjiskan saja dan lap. Okey, pandai. Yang seterusnya najis mutawassithah. Macam mana nak menyucikannya? bersihkan dulu. Hilangkan Physical najis Hilangkan dulu. physical najis. Dan Lepas tu, alirkan dengan air. Air mutlak. sampai hilang bau, Warna dan rasa. Okey. Dan seterusnya najis mughallazah perlu basuh 7 kali serta atau sama dengan 1 basuhan air campuran tanah dan 6 air Air mutlak. selesai. Okey, untuk kita betul-betul ingat pembahagian najis, definisi najis dan cara menyucikan najis, Ustazah ada sediakan satu quiz ataupun game untuk kita sama-sama main dan recall balik. Boleh? Boleh. Sedia semua? Boleh, Ustazah. Seronoknya. Ustazah nak fokus untuk kita main game ni sama-sama. Okey, soalan yang pertama, jom kita tengok. Okey. Apakah maksud najis dari segi bahasa? Masyitah, cuba jawab. Najis dari segi bahasa. Ni C. Keseluruhan kotoran. Biru keseluruhan biru. kotoran. Okey, Okey, jom kita tengok. Betul tak? Wah, Ya, Wih, pandai juga saya. Alhamdulillah. Okey, Betul, jadi betul. maksudnya najis dari segi bahasa ialah keseluruhan kotoran. Keseluruhan kotoran semua dinamakan najis. Soalan yang seterusnya. Okey. Najis dari segi syarak adalah merah, benda yang kotor menyebabkan solat tidak sah. Dan yang biru, benda yang separuh kotor. Agak-agak semua, apa yang jawapan dia? Merah. merah. Benda Merah. kotor. Benda Cuba yang baca kotor. jawapan dia. Benda yang Benda yang kotor kotor menyebabkan solat tidak solat tidak sah. Okay, jom kita tengok betul ke salah ni jawapan. Betul. Okey, alhamdulillah. Pandai kita. Alhamdulillah, pandai semua. Okey, najis ni dari segi syarak adalah benda yang kotor menyebabkan solat tidak sah. Okey, jom kita tengok soalan yang ketiga. Nampaknya kita mendahului. Okey, apakah hukum menyucikan najis? Okey, yang pertama wajib, kedua sunat, ketiga makruh dan keempat harus.
Okey, murid-murid, apakah hukum mencucikan najis? Wajib. 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 Warna merah. Merah, Saya merah. rasa merah. Okey, saya nak dengar Wajib. jawapan daripada Amira. Amira, apakah hukum menyucikan najis? Wajib Ustazah, merah. Wajib Jom kita tengok betul ke tak ni. Okey, alhamdulillah betul. Pandai sekali ya. Semua orang bagi tumpuan yang baik dan boleh faham. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Berapakah jenis najis yang wajib kita tahu? Banyak kali dah ulang ni. 4 lah Ustazah. Macam tak? 4. 4. Okey. Tiga. Saya Ustazah nak jawab. Saya nak jawab Ustazah. Terus. Berapa jenis najis? 3 warna merah. Okey, nampaknya kita ada kecelaruan dekat sini. Ada 2 pihak, satu pihak mengatakan 4, satu lagi kata 3. Jom kita tengok jawapan yang betul adalah 3. adalah 3. Kita ada 3 jenis najis yang wajib kita tahu. Jangan contoh. Okey. Okey, Masyitah dan semua. Kita recall balik. Apa yang 3 tu? 3 jenis najis. Yang pertama najis Mukhafafah. Mughalazah. Dan Mughalazah. Okey. Yang kita tak ada keempat. Memang dalam Islam najis dibahagikan kepada 3 jenis sahaja. Okey? Okey, soalannya seterusnya. Sedang mendahului carta. Soalan yang kedua. Najis mukhafafah adalah najis. Apakah contoh najis mukhafafah? Semua? Biru. Air kencing baby. Air Kecil kencing bayi baby. ke? Bawah 2 tahun. Mancing ke daripada Biru. darah ke haiwan ke. Biru Biru. Okay, jom Biru. jawapan yang betul. Okay, betul. Najis mukhafafah ataupun najis ringan adalah air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Inilah. Okay, seterusnya. Okay, contoh najis mutawassitah adalah yang pertama kucing, yang kedua anjing, yang ketiga darah dan yang keempat khinzir. Ada satu najis mutawassitah. Najis sederhana. Tak ada. Darah. Tetap biru. Biru. Darah. Sebab yang bawah tu Okey. najis lain. Yang bawah tu najis apa Syakira? Najis berat. Khinzir. Okay, jom kita tengok jawapan yang betul. Betul. Adalah darah. Okay, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Najis mughalazah adalah najis berat, ringan ataupun sederhana. Berat. Berat. Kot. Berat rasanya. Mughalazah najis. Berat. Itulah jawapan yang betul-betul yakin. Berat Berat. Berat. Betul saya. Jawapan yang paling tepat. Okay, alhamdulillah Yeay, betul. berat. Najis mughalazah adalah najis berat. Okey. Macam yang kawan kita dah cakap tadi, najis mughalazah ni contohnya adalah anjing dan Anjing atau Khinzir, babi. yang berkaitan. Acukan. betul. Okay, sekarang kuis kita merangkumi semua yang kita belajar hari ni dan saya harap kita boleh faham dan ingat dengan terperinci apa itu najis dari segi bahasa, dari segi syarak dan pembahagian juga cara menyucikan setiap najis tersebut. Okey,
Jadi kita dah belajar beberapa poin yang penting tentang najis dan sekarang Ustazah nak tanya sikit lah. Yang pertama, Ustazah nak tanya Masyitah. Okey. Lagi sekali Ustazah nak tanya Masyitah ni. Ya. Najis terbahagi kepada berapa bahagian? Okay, sebabkan saya salah tadi, saya dah tahu dah. Ada 3 Ustazah. 3. 3 Apa yang 3 tu? Yang pertama Mukhafafah. Yang kedua Mutawassithah. Yang ketiga Mughalazah. Bagus, Alhamdulillah. Okey, nampak? Daripada kesalahan yang kita buat tadi, kita dah belajar dan outcome-nya, hasilnya kita dah ingat dan belajar daripada kesalahan kita. Betul? Okey. Jadi, Ustazah nak mengajukan soalan yang kedua. Ready siapa yang Ustazah akan petik ni? Yang mana yang tunduk-tunduk tu? Okay. Ustazah nak Amira. Okay. Amira ready Ustazah nak tanya, macam mana kita nak melakukan sertu? Okay, cara nak buat sertu adalah dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan 7 kali basuhan. Kemudian sekali 6 bancuhan air tanah sebanyak 6 kali. Okay, teruskan. Dan seterusnya tu kan 6 kali basuhan air tanah. Air tanah sekali. Saya tahu Ustazah, saya tahu. Auni, cuba bantu ni sahabat kamu. 1 kali bancuhan air tanah dengan 6 kali air bersih, air mutlak. Betul tak? Okey, betul. Itu yang paling tepat sekali Amira. Okey, lagi sekali Ustazah ulang, Ustazah recall balik. Untuk melakukan proses sertu, kita perlu menggunakan 1 campuran air tanah dan 6 kali cuci dengan air mutlak. Okey? Itu najis mughalazah kan? Betul, itu untuk menyucikan najis mughalazah. Okey, soalan yang seterusnya, ready semua? Yang mana yang layu-layu mata tu? Nazura. Nazura. Ustazah nak tanya, apa itu najis mughalazah? Najis mughalazah ialah najis yang berat, iaitu terdiri pada haiwan yang bernama anjing dan juga babi. Okey, Alhamdulillah. Betul. Apa je yang berkaitan dengan anjing dan babi. Okey. Alhamdulillah, betul Nazura. Macam ni yang kita nak, nampak macam tengah travel ke lain tapi masih fokus dan mampu merumuskan dengan baik, Alhamdulillah. Jadi itulah apa yang kita dah pelajari hari ni. Okay. Daripada apa yang kita pelajari tentang najis, kita pun kena tahu apa kepentingan untuk kita menjaga kebersihan ni. Dan yang digariskan di sini adalah tuntutan agama kita sendiri. Islam sangat menitik beratkan tentang kebersihan dan kebersihan tu sendiri sebahagian daripada iman. Okay? An-nazafatu minal iman. Dan orang yang bersih ni ataupun amalan kebersihan ni juga menunjukkan taatnya kita kepada Allah ataupun takwanya kita kepada Allah. Yang kedua, mencerminkan akhlak mulia kita sendiri. Okay? Maksudnya, orang yang bersih, orang yang menghindari diri daripada sebarang kekotoran akan dihormati dan disukai. Betul? Betul. Kalau berkawan dengan orang yang kotor, yang tak bersuci ni, suka tak? Tak suka. Tak suka, nanti berbau. Okay. Sebab Islam suka akan benda-benda yang bersih, benda-benda yang cantik, okay? Dan menunjukkan disiplin kita sendirilah.
Dan yang ketiga, memupuk persekitaran harmoni. Sama macam saya cakap tadi, kalau rumah, sekolah ataupun masyarakat kita bersih, sama-sama menjaga kebersihan, kita akan hidup dengan harmoni. Suasana positif, selesa je hidup, okey? Dan seterusnya menjaga kesihatan diri. Kalau kita jaga kebersihan, tahu cara menyucikan najis dengan betul, kita dapat elak penyakit-penyakit dan virus-virus. Lepas tu tubuh kita jadi sihat dan kita dapat melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Okay? Seterusnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Lihat di slide seterusnya. Okay, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, Ustazah Masyita, tolong baca maksud Kak Ustazah. Okey, maksudnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Okey, firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 222. Nampaknya kat sini, Islam sangat menitik beratkan tentang kebersihan dan seterusnya. Betul. Okey, setakat ni Ustazah harap semua boleh faham apa yang kita belajar hari ini, iaitu kita dah sebut pasal pengertian najis tu sendiri, pembahagian najis dan juga cara menyucikan najis tu. Okey? Dan Ustazah harap kita boleh amalkan sama-sama. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sampai sini saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, apa-apa masalah insyaAllah boleh hubungi Ustazah. Okay, insyaAllah sampai sini sahaja pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada kelas seterusnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.